Yuk Polo Nenek, kita jalan-jalan pergi Changi Jurassic Mall, okey? Dia terletak di Changi Airport, ya. Bersebelahan antara Changi Airport dan Padang Golf, okey? Yuk kita masuk. Changi Airport ni bijak, ya. Ini park connector, ya. Dia buatkan Taman Jurassic Mall ni. Yuk. Ni lihat ada kapal terbang tu. Yuk, ini pintu masuknya, ya. Tak ada pintu, jalan saja. Okey. Welcome to Jurassic Mall. Okey. Lihatlah pemandangannya. Pemandangan memang bising, ya anak-anak. Ini adalah dekat airport, ya. Ini ialah park connector antara Changi Airport pergi ke East Coast. Tempat Singapura banyak park connector, ya. Dia menyambungkan antara satu estate ke lagi satu estate. Okey. Itulah ni dia cakap slow down, okey. Ada dinosaur kat situ. Yuk, itulah dinosaur. Color merah, cantik dinosaurnya. Lihat. Apa namanya tu? Ayo, nenek tak nampak lah. Trisceratops. Nenek asal boleh menyebut aja. Lihat ya anak-anak, oleh kerana dia bersebelahan padang golf, jadi dia punya atas tu dipasang net, okey? Sebab permulaan bukanya tiada net di atas, jadi bola golf tu jatuh ke dalam ini lorong, okey? Terkena salah satu pejalan kaki. Sebab bola golf tu berat, ya anak-anak. Jangan ingat macam bola pingpong, okey? Sakit kepala kalau kena. Kena saman tu, airport berat tu. Tu sebab dia pasang betul-betul, ya. Net, betul-betul net. Jemputlah datang ke sini, ya. Ini apa, ya? Apa nama dinosaur tu, ya? Nama Melayu. Ada nama pelik macam angklung gitu. Apa ni? Inilah dia, Ankylosaurus. Kita susah sangat kita nak sebut. Kita kata ni dinosaur angklung lah. Asal boleh nenek ni, ya. Lihatlah. Tu kan net dia. Anak-anak boleh nampak net dia kecil lah. Halus sekali, okey? Tu nampak tak? Net dia pasang net betul-betul. Macamlah dinosaur ni boleh bergerak. Wahal dinosaur batu saja. Tapi menarik, ya anak-anak. Ramai yang datang. Ni anak nenek, Uncle Mimi, bapaknya si Adam. Dia tunjuk ada macam belalang besar. Tak nampak lah anak-anak. Ni lagi satu dinosaur yang cute, ya. Antara ibu dan anak. Ni Nek Mami menyibuk nak ambil gambar dengan dinosaur yang baru mendetas tu. Yuk. Nek Mami dan Missy berserta dengan Aiden, cucu nenek. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Betul-betul Nek Mami tak boleh jalan pun, dengan kereta pun boleh. Alhamdulillah. Ini apa nama dinosaurnya, ya? So cute anak dia. Nek Mami suka, cantik. Oh, ini Uncle Mimi dengan Aiden. Ini lagi satu dinosaur, ya. Kepala dia ada tanduk pula. Macam-macam. Yuk kita jalan lagi. Oh, ni parasaur. Parasaur apa tu? Hai, nenek pun baca pun tak tahu. Janji bunyi sikit-sikit sudahlah, ya anak-anak, orang tua. Yuk kita jalan lagi. Nenek rasa ada dinosaur yang kepala dia terjeluih tu. Inilah dia dinosaur yang leher dia betul-betul panjang ni. Apalah nama dinosaur ni? Nenek tengok saja.
Apa tu? Apa nama Apa dia? tu Saurus? Apatosaurus. Asal boleh Nenek ya. Tengok menarik. Ada biku-biku pula kat batang leher dinosaur ni. Apa tu Saurus? Macam-macam. Lihat, setiap tembok dia ada letak. Tengok ni dinosaur ni haus tau. Dia minum air. So cute. Warna dia pun cantik. Tengok, di setiap tembok tu dia ada menerangkan apa dinosaur tu punya nama ya anak-anak. Nenek nak baca nanti tersalah pula bunyinya. Ni kita dah patah balik ya. Kita tak pergi East Coast lah. Kita patah balik round Changi Airport. Ni lah papan tanda. Ada dinosaur boleh terbang, ada tidak. Macam-macam lah jenis dinosaur ni ya. Ini Changi Airport Connector. Okey. Ini dia pun punya papan tanda ya. Nak ke mana. Okey. Nenek suruh Uncle Mimi ambil gambar nenek. Drive menyeberang. Okey, sampai di sini ya. Kita jalan-jalan Changi Airport pula ya. Dah terlanjur Uncle Mimi ajak nenek jalan. Jadi sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali dia sewa kereta, dia ajak nenek jalan ke mana-mana. Bukan jalan luar negeri, jalan dalam negeri. Dah suka nenek. Ni jewel dia nak yang air jatuh tu. Fountain. Okey. Nenek nak cakap pun tak tahu fountain orang Melayu cakap apa. Air terjun lah ya agaknya. Okey, sampai di sini. Nenek simpan di sini ya. Salam sayang, terima kasih sudi kemari.